Bro, ini bapak tirimu, Daus. Contoh kalau aku diterima permanent, macam mana lah si? Kami belum lagi official couple, babe. Melu dengan Syami dan dah couple. Memang dengan Aina dah merisik dah. Pergi tengok cepat. Asal apa di belakang mas lah? Oi, kucingku. Tanjiro. Tanjiro, ini bapak tirimu, Daus. Hai Tanjiro, kau tunggu nanti Tanjiro. Aku akan pastikan botak tuh bulu-bulumu di bagian lehermu. Aku cukur kucingmu, kau tunggulah nanti. Aku diam-diam masuk rumahmu, pas aku cukur bulu-bulunya bagian lehernya. Kenapa tiba-tiba kau nak berdendam kat dia? Iyalah. Kur, kau raba-raba aku nanti berdiri ubi kayuku. Cukup bulu leher tak apa, dan kau cukur kepala dia jadi botak tengah. Kau bisa misteri. Itu kucing apa? Betul short hair. Oh, British short hair. Biasa je. Yalah, rumahku ada kucing berkurap. Ada yang buta matanya, ada yang bengkak kakinya, ada yang kucing yatim piatu. Aku ada berapa belas ekor kucing di rumah. Kucing yatim piatu tu, aku rasa Tanjiro ni yatim piatu juga sebenarnya. Untuk Wah, kesian bah dia ini. Yatim piatu nak. berapa umurnya tuh? Dia lahir bulan 3. Tahun ini? Ya. Oh. Suruh kau buatkan isi kah? Ada surat beranak dah. Ada surat beranaknya. Kucingku ada surat lesennya. Lesen auto. Ada surat. Kucingku ni dia ada lesen pejuang. Aku nak panas tau. Oh wow. Panas. Mana ekor? Comel kucingmu pendiam je kan? Sayang, mari ke? Daus, kalau dia beri pilihan kan, contohlah aku ni jatuh laut dengan kucing aku, terus aku ni lemas, kucing aku ni pun lemas juga. Kalau kau akan selamatkan siapa? Sebab jujur aku bagi tahu ya, kalau aku lompat, aku ni takut air yang dalam. Terbayang-bayang ku ada shark, ada jerung, ada apa semua tu ikan paus. Mungkin aku terus jalan, cak padulilah kamu. Jadi pandai-pandailah. Kucing okey lah 9 nyawanya, kau tu 1 siap nyawamu. Suka tekan selamatkan aku pun lah. Enggak, aku balik lah bah. Sedapnya tu, balik rumah makan tidur. Kejam Daus. Dah betul lah bah. Nanti aku lompat aku lemas lagi, kami 3 orang, 3 lemas ayo. Tak betapa comelnya dia. Kalau kau tak nak selamatkan aku pun, at least selamatkan dia. Jobas Tanjiro. Tapi sebagai kau tak nak selamatkan, aku kasih kau ni. Dia jantan kah betina? Cuba teka, kalau daripada muka dan kemanjaan dan pendiam dia, dia jantan ke betina? Sondan. Kalau aku tengok macam betina. Dalam apa Tanjiro tak ke? Oh Tanjiro. Ya. Oh iya jantan. Astaga. Korang sambil-sambil tu pergi konten ni korang. Dah post. Geng kita tengok konten. Dah post konten terbaru. Dalam konten tu aku mau beritahu kamu, ada satu perjanjian di antara aku dengan Asla. Dia Tengok ya. Dah nak. Cuma kamu ada yang lain. Sudah post. Kamu refresh, kamu tengok. Macam mana nak tengok? You all live. Komen juga korang. Hai, tak ready. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Asyik.
Dia macam tu kan, dia rasa macam tu kan, like macam okay, first day aku pergi shoot dengan kau tu, sebenarnya aku dan kau tak pernah berborak pun lagi. Tiba-tiba kau dah shoot sekali. Lepas tu dia macam buat-buat je lah, buat-buat ramah. Padahal masih rasa awkward. Lepas tu bila makin lama makin dah okay, dah boleh in, tiba-tiba kena berpisah. Is so sad. Kan. Jadi tak gunting rambut ni, gunting Azmir. Jap. Esok cuti kan? Esok cuti. Ya. Korang bagilah Daus hadiah. Dia apa? Banyak juga tahu aku punya supporter, friends aku yang support kita. Friends engkau nak bagi hadiah. Tapi tengok dulu nanti. Ada. Tak yelah bagi hadiah. Bagilah dia. Aku adjust kau. Tapi dekat konten kami dapat hadiah bah, alhamdulillah. Dapat coklat. Sudahlah kan. Jadi kamu tengok konten terbaru di YT Asla ya. Konten tu jujur cakap dia simple tapi tengok ada tu di bahagian ujung-ujungnya tu. Sebabnya kita orang macam rushing sikit sebab kita kena pergi Kuantan kan. Kalau kita tak pergi Kuantan mesti kita dah buat macam wow dekat sini. Tapi sebab kita orang kena pergi Kuantan, so jadi kita orang macam rushing nak pergi Kuantan sambil shoot konten lah macam tu. So konten tu simple je tapi adalah momen-momen yang menarik and ada janji-janji yang tetap yang ditabur. Tapi Asla, kalau aku contoh kalau aku diterima permanent, macam mana lah si apa kau ni? Best tak orang konten best? Dating kah? Kami belum lagi official couple beb. Nanti kalau aku permanent baru kami couple. Betek sama kamu. Macam Melu dengan Syami diorang dah couple. Diorang dah couple. Tapi nanti kalau habis dah talent sementara Aiman dengan Aina dah merisik dah pun. Ya kan Aiman betul-betul kan merisik. Tak sangka dia risik Aina secepat itu. Dan Abel tak bagi bercinta dalam AI team. Jadi dia bercinta dengan Aina. Aina kan nanti kan keluar dari AI team kan. Terkejut semua orang si Aiman merisik Aina tu. Kita je kau ni kur-kur aku masih virgin nak mau kau ni. Official couple. Nice. Tahu, pegang tanganku macam kau pegang tangan diorang. Kena ban nanti. Kau lupa ke malam tadi korang buat live ramai-ramai atas katil tu kena ban. Kau orang buat apa? Waktu ramai-ramai perlu. Okay, akan ramai-ramai bercerita. Yalah Aslah, sudahlah, end live lah. Kita geng kamu pergi tengok video baru di YT Aslah. Baru je post tu 7.20 tadi. Korang kita nak end live dulu and korang boleh pergi marathon dan support konten terbaru Asus di YT Asla, okay? Jangan lupa komen kalau post TikTok korang tag. Naikkan view 300k 24 jam. Okay, InsyaAllah. Sebelum Daus tiada. Bye-bye Aslah. Bye. Bye semua, bye korang.